Video corporates perlu ada suara latar. Dalam video corporate selalunya kalau tak ada suara latar, tak ada voice over, video corporate tu agak nampak hambar. Ada setengah kata begitu. Tapi tak apa. Sebab video corporates ni kita perlu juga suara latar yang strong, yang kuat. Contoh, kalau kita menghasilkan video corporates untuk agensi jabatan seperti Angkatan Tentera Malaysia, suara latar yang kita pilih mesti suara yang agak tinggi. Kekuatan berbunyi dia mesti tinggi. Dan semestinya adalah seorang lelaki. Sebab Angkatan Tentera Malaysia, jabatan yang perlu kekuatan, image. Tapi kalau kita pilih suara perempuan, nampak lembut, halus, tak kena dengan agensi jabatan itu. Sebab tu kita perlu ingat, bila kita memilih suara latar, baik dari segi lelaki atau perempuan, kita perlu melihat kepada agensi itu sendiri. Kadang-kadang di agensi itu dia memberi cadangan, guna staf kita. Staf kita pernah jadi pengacara majlis. Betul, boleh. Tetapi impact kepada video corporate itu nampak dia lemah nanti, sebab kadang-kadang membaca suara latar sendiri adakah sama dengan pengacara majlis? Tidak. Sejujur saya mengatakan bahawa tidak. Tonasi dia, alunan dia, lontaran dia sebenarnya adalah berbeza. Kalau boleh, kita perlu sedar setiap jabatan kita ini perlu ada suara yang bagaimana bila nak memberikan briefing ataupun kata-kata semangat. Sebab video corporate perlu nampak dia, kekuatan dia. Dengan adanya suara yang besar, dia akan memberikan impak yang besar kepada kita. Sebab tu kata video corporate ni kita perlu lihat kalau jabatan kita, kalau saya sebut tadi Jabatan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Maritim Malaysia, nampak kat situ. Ni semua penguasaan yang memerlukan impak yang besar. Bunyinya mesti benar besar. Image dan visual dia mesti nampak wow. Sama juga suara latar dia. Tak mustahil kalau saya katakan bila suara latar tu dah ada yang bagus, bunyi dia besar. Muzik juga nanti kita akan bincangkan. Dia mesti ada kekuatan dia sebenarnya. Jadi fikir-fikirkanlah.